Assalamualaikum geng, hari pertama persiapan sebelum misi ride ke Eropah. Satu hari satu masjid keliling Malaysia, let's go. Untuk hari pertama ni geng, ni Suib, dia member aku, dia nak support aku, so dia temankan aku ride ke PD. Kita orang ride ni memang santai je, 80 je speed kita orang. Santai-santai je dah nak sampai dah Lukut Port Dickson. Dah sampai ke Jalan Lukut Port Dickson, so nak ke ni lah, mana terus ke Port Dickson. Macam biasa tagline satu hari satu masjid, so kita ke masjid dulu. Masjid pertama, Masjid Pekan Sepang. Alhamdulillah. First time aku sampai di Masjid Pekan Sepang ni memang cantik dan luas lah. Baru je separuh jalan tapi dah penat gila weh. Tak adalah. So hari pertama memang ambil masa lah nak menyesuaikan diri. Lepas je selesai solat, terus sambung ride. Memang cuaca panas. Nasib baik aku ada botol River Bags ni. Dia boleh simpan air sejuk aku yang kat dalam tu lama sikit. Air biru kan? Kau tak percaya video viral? Kau tengok kat TikTok, katanya pantai atau air kat PD memang biru. So kita tengok depan-depan mata hari ni juga. Oi, kau Mat. Kau tak. Ush, sampai sini birunya. So Soeb ni hantar aku kat masjid kat Raya Tolak Kemang. Kita orang tinggal berdua lah. Tengah cari campsite. Lepas tu banyak kedai compound. So kita orang mungkin bermalam di masjid. Tengok macam mana. Bismillah. Masjid kedua untuk hari ni. So kita cari untuk bermalam lah. Dah sampai masjid. Baring dulu kan. Ni salah satu nikmat sebagai seorang musafir. Bagi aku sebagai seorang musafir ni, masjid lah rumah nombor satu aku. Tanpa masjid, aku rasa tak ada tempat setenang ini untuk aku sebagai seorang musafir dan berjalan mengembara.